Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ni saya tak berniat pun nak cakap pasal ayam. Tapi saya nak cakap pasal bulan Ramadan. Ramadan nak habis dah. Kawan-kawan dah banyak amalan ke? Kawan-kawan dah mengajar Quran ke? Dah bangun sembahyang tahajud tak? Saya pun tak bangun sembahyang tahajud. Saya nak ingatkan kepada kawan-kawan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, jangan rosakkan Ramadan dengan trend joget-joget. Kita kena malu kepada Allah, pada Rasul. Terutamanya yang makcik-makcik, kakak-kakak. Malu saya tengok joget-joget. Ni tak joget-joget. Okeylah, ayam saya pulakan saya sekarang. Nanti saya buat video lagi pasal ayam. Ingat pesanan saya, banyak baca Al-Quran. Ramadan dah nak pergi, kita akan rugi. Okey kawan-kawan, Assalamualaikum.